makan apa ni? Adik ajak makan nasi kandar. Jom kita tengok. Nasi kandar mamu guys. Aduh, makanan dia. Pas tak pas pun. Kalau saya tak pas. Berapa banyak minyak? Dia saya pun kurang makan macam kurang minyak lah. Kalau macam asam pedas kan. Tapi ni betul-betul lah. Okey lah macam telur. Macam ni boleh lah makan kan. Dia kurang minyak. Okay. Kena pandai pilih makan. Tapi kalau sekali nak kena, apa nak buat kata kan. Saya nak telur ni. Telur tu dia lagi apa campuran apa kandar ni? Okey, nasi kandar ni lauk makan semua. Dia tak apa kita letak. Oh, ya tu. Yang special kuah dia. Kuah dia. Kuah bagi kita buat. Okey, boleh. Cuma boleh kalau kuah ni boleh nak cakap nak apa ni? Nak banjir atau tak banjir. Okey. Macam tu. Kurang banjir. Kurang banjir. Ini kenapa? Ini ikan jenah. Jenah. Okey, boleh ikan jenah boleh. Kuah kurang banjir. Kurang banjir. Kurang banjir. Kalau dia banjir habis nanti banjir. Apa nak buat? Kalau ikut memang tak tu lah. Kan? Apa nak buat? Tapi sekali-sekali yang sekali-sekali makan kan. Semalam dah work out. Hari ni kalau sempat kita work out sikit, kasih pakar balik. Apa dia tak? Apa dia? Sekali-sekali derhaka. Aduh. Sekali-sekali dia haka dia ada. Aduh. Okey, Bar. Oh ya? Kenal. Okey, pun. Minyak. Oi, oh ini derhaka betul lah Pak ya. Okey lah. Okey lah, nasi kandar lah. Sebab salah nak cakap. Boleh janji makan lah. Jarang saya makan banyak minyak macam ni, jarang. Saya memang awal minyak. Tapi macam ni hari ni dah berjalan lagi. Makan minyak tu lah. Makan pedal. Kan? Jangan takut. Orang ada. Ada. Tenten. Print aja, nanti kita naik. Bukan jenah lah. Dia pergi kedai, print nanti kalau tak habis. Okey, nanti tengok apa lagi saya makan. Tunggu. Tadi kata tak pas lah, pangkal lah. Habis sikit. Nasi kandar mamu. Sur. Yang